orang AJK ni, tak semua ya, ada sebahagian. AJK ni dia nak tunjuk kata dialah terpaling amanah untuk jaga surau. Dia nak tunjuk kata dialah terpaling bertanggungjawab untuk menggalas tanggungjawab yang diberikan kepada dia. Sampai kadang-kadang kita rasa dia overdo apa yang dia buat tu. Tapi it's okay lah, itu bisa ada point lah. Yang aku nak cerita dengan korang ni, ada satu kes. Masa tu aku nak hantar kereta ni pergi bengkel. And then dekat bengkel tu ada satu surau. Waktu tu subuh pula, Zohor. Jadi aku jalan kaki pergi ke surau tu. Masa aku masuk kat surau tu, adalah perasan seorang lelaki, nampak macam lelaki India, kena di-interview oleh 2-3 orang AJK masjid AJK surau tu. Okay. So aku tak make pot sangat lah, aku ingat apa benda